Alright guys, kita hari ni ada motor super sport. Kita nak nak tanya, bang motor ni kondisi macam mana bang? Orang kata perfect 9/10 ni. 9/10. Ingat yang masa kahwin hari tu, kipas dengan kipas. Okay, hari ni 9/10 punya motor. Hari ni kita dengan abang yang itu hari dah training kipas, tapi waktu kejadian dia terlupa kipas. Macam mana condition? Ni boleh tengok lah. Ni motor brand apa ni bang? Honda Demak. Honda Gepuk. Honda Demak Gepuk. Okay guys, EX50 EX50. Orang EX5 dia 50 EX50. Ini kepala Honda. Itulah. Oh, ni dah convert dah ni. Ni spek apa bang? Semua spek. Minyak penuh bang? Minyak penuh. Okey. Tak ada. Minyak penuh. Tak ada ni. Belakang Tayar kursi baik, rantai semua baik lah. RPM. RPM. Lah RPM. Permasaan lah. Cek dah. Rutin permasaan. Okey, cek RPM. Magat. Keadaan baik. Nombor plate dalam tak bayar. Plate tak ada. Dan tak boleh dibaca. Ni set mirror. Set mirror tiada, dua-dua belah. Ni HP dah tambah ni. Memang ni laju ni. Laju. Tengoklah. Tengok. Ni tongkat baring ah. Tongkat baring. Apa-apa jenis motor pun kalau tongkat baring memang laju. Laju kan. Nombor plate belakang tak ada kan? Itulah orang kata ni motor panas. Ini motor buat job lah. Motor job. Kalau nak kenal ownernya boleh lah. Owner mana lah owner? Ni boleh kenalkan ownernya. Rabut. Ownernya kita boleh kenalkan. Ya. Kau ada siapa nak bagi donation, nak tukar set motor dia ni. Nama apa? Nama bang, nama? Nama? Rabut langgar. Macam mana Rep? Jual je lebih buruk. Jual lebih buruk. Ini motor yang accident jatuh dengan lumba tu kan? Lumba dengan emak. Kau tak nak cerita waktu dulu kau accident macam mana ni? Dulu lah tu. Kira waktu tu korang racing lah? Zaman-zaman tak ada mesin lah? Zaman budak-budak. Siapa menang waktu tu? Aku lah menang. Dia kalah. Dia kata dia macam ada buat style apa? Style sikit lah. Style njut-njut sikit lah. Nak dapat top speed lah. Kalau jatuh menang tak dapat, sakit dapat. Menang tak dapat, sakit dapat lah. Sakit yang dapat. Aduh. Ingatlah ni motor masih ada lagi Ni motor masih memang bertahan ni. Walaupun macam ni tapi tetap bertahan. Boleh lah. Boleh jalan jauh ni. Jalan jauh. Tak boleh lah. Tak berapa nak pasti. Jalan kampung boleh lah. Jalan kampung boleh. Aku rasa kepala dulu lain kan. Ni dah convert lah. Ni dah kepala epai. Epai lah. Epai ni. So guys, okey lah ni. Okey lah. Memang motor-motor kampung memang macam ni lah. Kalau korang nak tahu lah. Susah nak cakap macam ni lah. Ni apa yang ada lah. Apa yang ada pakai je lah. Selagi boleh jalan. Ni motor macam masuk track ke? Track kebun. Betul. Ni motornya memang pelbagai. Kick ke bro? Ni kick ni. Kick. Ini kick. Ya. Balah tu dia lah. Okey, tu saya lah. Right. Lah. Just. Kejap gunting rambut jap. Allah tengok. Kata motor tu pelbagai guna. Kan ramai orang kena lah. Ramai orang cari. Dalam tolong jap. Atas jap dengan jeli. Betul ya? Iyalah kejap tolong. Batu hijau. Ni dulu kau. Ni salah step lah. Motor ni salah step ni. Maaf aku nak pergi kedai tu. Ramai. Memang pilihan orang ramai lah. Sedap lah. Pergi jap. Pergi tolong jap lah. Guys. Mak dia minta motor. Motor. Nak pergi bazar.